Alright guys, sekarang ni tengah hujan tau kat sini. Jadi inilah masanya yang terbaik untuk kita test mic ni. Okey, kalau saya diam sekarang ni, agak-agak korang boleh dengar tak suara hujan? Okey, kita diam kejap. Okey, mungkin korang boleh dengar sikit ataupun mungkin tak dengar langsung. Sebabnya kita sekarang ni tengah onkan noise reduction. Okey, jom kita offkan noise reduction daripada mic ni dan kita dengar bunyi hujan macam mana. Korang dengar tak bunyi hujan? Nampak tak? Bezanya apabila kita onkan noise reduction dan apabila kita offkan noise reduction. Dan bunyi hujan ni, walaupun kita offkan noise reduction ni, bunyi hujan dia taklah terlalu kuat kan? Sebab ni sensitivity dia masih lagi low. Korang nak dengar tak? Kalau saya upkan sensitivity dia ketika hujan yang lebat macam ni, macam mana bunyi hujan yang korang dengar? Okay, jom kita test. So, korang dah dengar kan? Bunyi hujan tu agak kuat tau. Tapi disebabkan oleh mic ni, kita boleh adjust dia punya sensitivity. Kemudian kita boleh onkan lagi noise reduction. Maka korang tak dengar pun bunyi hujan dekat dalam suara ketika saya sedang bercakap sekarang ni. Padu tak padu guys? Kalau korang nak dapatkan mic ni, klik je kat link di bawah.